Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam segmen Buletin Nusantara, di mana ada hadis, di situ ada tafsir. Oh, betul. So, untuk perkenalan diri, saya Muhammad Mujadi bin Abdul Khalid dan rakan sekerja saya Muhammad Adib Muhammad Panji. So, apa kerja kita hari ini? Apa topik kita pada hari ini? Apa topik kita hari ini? Beberapa minggu yang lalu, kita telah bertemu bual seorang penceramah. Betul. Di suatu tempat di mana? Di Masjid Nurul Iman, Kampus Sungai Gau, Temerloh, Pahang. Okey. Kami temu bual penceramah tu berkenaan dengan satu kitab, iaitu kitab Bahrul Mazi. Badrul Mazi, ya. Dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak. Siapa penceramah yang kita temu hari tu ya? Oh, penceramah yang kita temu bual hari tu, tak silap saya nama dia Al-Fadil Ustaz Abdul Khalid bin Daud. Oh, handsome orangnya. Baru-baru ni, Adib. Okey, kami pergi ke masjid tu pada hari Selasa. Hari Selasa? Hari Selasa malam Rabu. Waktu maghrib ke isyak. Antara maghrib isyak dalam 40 minit habis orang kita. 40 minit ke sejam dia delay. Jadi keadaan semasa kat situ macam mana Mujad? Saya lihat ada ramai, antaranya golongan orang dah dewasa, orang tua, golongan orang tua. Budak-budak pun ada, dengan remaja pun ada. Syak gila, tapi ramai gila sempatan tu. Okey. Keesokan harinya, nak jadikanlah ceritanya, kami berdua pergi ke rumah penceramah. Okey, kita tanya apa? Pergi rumah ceramah, bukan saja. Kita tanya pasal Bahrul Mazi yang dia ajar malam tadi. Okey, first kali kami tanya pasal kenapa Ustaz memilih untuk mengajar kitab Badrul Mazi ni. Sama-sama kita saksikan di video yang media masuk. Mengapa saya memilih kitab Bahrul Mazi ini untuk dibacakan, disampaikan pada kuliah saya? Pertama, telah ditentukan oleh pihak masjid mengatur jadual kuliah harian berasal pada bidang-bidang tertentu. Contohnya pada hari Ahad kuliah tasawuf, pada hari Isnin kuliah akidah, pada hari Selasa kuliah hadis, pada hari Rabu kuliah tafsir, itu seterusnya. Dan saya mengambil ataupun menggunakan kitab ini kerana kitab ini masyhur, diguna pakai oleh kebanyakan masjid-masjid di Malaysia ini dan menjadi rujukan di antara rujukan utama kita di Malaysia ini. Keistimewaan kitab ini begitu banyak. Di antaranya ia diguna pakai oleh kebanyakan masjid dan surau di Malaysia ini. Bahasa yang digunakan oleh penulis amat mudah dipahami. Uraiannya cukup detail dan panjang. Contoh-contoh yang dibuat mudah dipahami dan dekat di hati makmum. Makmum menjiwai contoh-contoh yang diberi dan boleh beramal dengan isi kandungan hadis yang ditulis. Bukan tu je soalan kita tanya. Banyak kita tanya kan, Dik kan? Betul. Apa soalan Dik? Antara yang kami tanya, apakah cabaran yang Ustaz lalui semasa mengajar? Dan soalan yang terakhir, apakah pengalaman Ustaz tentang perkara positif yang Ustaz ajar Bahrul Mazi di Masjid Sungai Gau? Korang nak tahu tak? Korang dengar tak? Korang nak tahu tak? Korang tahu tak? Nak tahu tak? Saksikan. Cabaran menyampaikan kuliah berdasarkan kepada kitab hadis Bahrul Mazi ini, pertamanya tak semua makmum atau pendengar mampu memiliki koleksi kitab-kitab hadis ini. Harganya agak mahal jika lengkap biliknya. Kemudian keduanya, tak semua makmum fasih membaca tulisan Jawi. Apatah lagi ada perkataannya yang agak sulit untuk dibaca.
sama ada perkataan itu sulit dibaca ataupun cetakan itu cetakan yang tulisannya kembang. Jadi kita sebagai pengkuliah ni mesti membaca atau study lebih awal untuk kelancaran kuliah nanti, membolehkan makmum mudah mengikuti kuliah dan mereka memahami apa yang kita sampaikan. Kita melihat kepada sikap positif sambutan daripada makmum ketika kuliah hadis disampaikan. Mereka begitu berminat untuk mendengar bacaan dan kupasan teks-teks hadis daripada kitab ini. Hadis menjadi dekat di hati mereka. Mereka dapat mengetahui ilmu-ilmu baru ataupun memperkukuhkan ilmu-ilmu yang sedia ada sebelum ini dan boleh diamalkan terus dalam kehidupan mereka. Harapan kita moga dengan beramal dan ilmu-ilmu ini akan melahirkan masyarakat Muslim, mukmin yang baik, ya insya-Allah, yang saleh. Itu saja segmen pada hari ini. Sekian daripada kami, Buletin Nusantara. di mana ada hadis, Di situ ada tafsir. Assalamualaikum. Mencintaiku sebelum ku mencintaimu. Pilihan pilihan masa datang, pilihan hidup dalam Islam dan iman, pilihan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan terhadap manusia pilihan yang ini.